Mula na gulat sa ng lain din na spray di dan bilik darja. Kaya na hanya boleh makan di ruang makan. Tiada siapa yang akan melintasi dengan barang manas. Tanda itu perlu ditukar juga. Kami akan letak tanda lain di sini. Tetapi Senin senior besar. Jadi ini juga. Siapa yang perlu master? Semayang semua orang tahu pasti bahawa kamu boleh bawa makanan ke kelas. Sekarang semuanya sudah pasti siap. Kami sedang menunggu pelajar. Kamu perlu bersedia dengan pemberitahuan. Hello, Cik Monica. Grace, kenapa kamu memakai sarung tangan? Kita di sekolah, bukan di... Dear, Ramanda yang ano? Oh, yang baru saja kata Untuk membawa kek ke pejabat. Tidak, anda tidak boleh melakukannya. Saya tidak lulus. So, let me have my... Berhadi. Operator Wismel. Bury the spur glove. Mari kita lihat. Betul. Kari kamu tak mau ada reserver. Tidak dalam bilik darja. Pergi. Maaf. Baiklah, mari kita lihat. Ada sesiapa lagi membawa makanan ke dalam bilik darja? Saya boleh lakukannya begitu. Saya akan melepasi dia. Apa yang sedang berlaku? Grace? Hai, Cik Monica. Saya kata... Tiada kek. Pergi dari sini. Iuturan sa Bayaker ay tiras teras manisan ang girasi ready sa call, sir. Sa Joaquina de Wisher, ay Oh, boleh bawa Christus. kick. Akhirnya dapat tangkap. Grace datang balik dengan kick. Saya takkan benarkan dia masuk ke dalam kelas. Tangkap jawapannya, cik. Sekumpulan besar burung bubis terbang ke arah saya. Kick saya. Aduh, ini memang serangan tepat. Tembakan hebat. Grace, kalau kamu datang balik dengan kick, saya pasti akan panggil ibu bapa kamu. Biar saya semak. Hain syurga dia boleh teks. Nampingis fam ser serius sales. Ni boleh paga bilik darja. Pelajaran bermula tidak lama lagi. Terima kasih, Cik Monica. Yes, siapa bertanya saya dapat. Atau semua surat Jason na saya akan beri das na students kari das yuan. Saya memoris kumamat sembuh satu kek hanya akan membosankan dan tidak mencukupi. Hai Lily, saya bawa kek besar. Di mana saya sembunyikan? Bag saya. Ni keknya saya akan potong sepotong untuk diri saya. Lihat itu. Itu. Betul-betul berjaya bawa masuk kek. Oh Tuhan. Ya, beberapa cubaan tidak berjaya tetapi saya masih berjaya. Itu mengelakui latirawi seorang si wanita ini ya yang menarik. Mahu mencubanya? Lily, ayo. Sedapnya. Sedap. Saya tahu. Boleh kepada saya tolong? Boleh tahu? Boleh. Terima kasih. Oh, betapa sedapnya. Pujian. Ini sangat hebat dan sangat sedap. Anda tahu tanya baru kat sebelum Cik Monica perasan M&M sepatutnya boleh menceriakan aljabar. Sedapnya. Jom pergi ke kelas. Berhenti. Wak tak boleh bawa gula-gula atau sebarang makanan ke dalam kelas. Wak boleh buang semuanya ke dalam tong sampah. Itu sahaja. Tapi tidak begitu banyak M&M's di sini. Saya takkan pulangkan. Grace, jangan degil. Berikan gula-gula itu kepada saya. Semuanya akan masuk ke dalam tong sampah. Kita padamkan lampu. Oh, ini M&M saya. Oh, tidak. Cik Monica, awak Grace, sangat kelas kejam. akan bermula Hebat. bila-bila masa sekarang. Akhirnya. Cepatlah. Di mana seluruh player? Oi, Quentin. Pakaian kamu sangat cantik. Selamat petang, Cik Monica. Hello. Tunggu. Kenapa kamu pakai topi itu? Apa yang kamu sembunyikan? Soda. Pulangkan. Ia pasti akan masuk ke tong gula-gula. Saya tidak mahu dengar apa-apa. Pergi ke bilik darja sekarang dan bersiaplah. Ya, saya keluarkan painkiller ke papan putih dahulu. Selamat tengah hari, Cik Monica. Berhenti, silakan friends ke unit friend dulu. Di mana kamu menyembunyikan gula-gula? Tunjukkan bag kamu. Baiklah, ini dia. Itu bukan milik saya. Ya, ia sudah bertugas dengan sebagai speaking spray gabis perwa. Saya sebenarnya gula-gula, sir. Sewanita kiriban ke dalam tong sampah dan kamu boleh pergi ke bilik darja. Saya sudah gantung banyak tanda, tetapi mereka tidak peduli. Budak-budak itu. Kasih siapa lagi pergi ke kelas? Nampaknya tiada. Bagus, saya beri kamu semua gula-gula. Ini hebat. Itu akan menyekabut cerik selantik opsiran. Dua yang saya pandai tidak setelah milis, service direksi, saya tahu akan tenggelam dalam coklat. Saya lebih suka pulang.
ia mencuba segala-galanya daripada pergi ke bilik Darjah. Cik Monica? Oh, ya. Kita boleh ambil gula-gula itu. Oh, ayolah perempuan-perempuan. Ayo, diam sahaja supaya dia tidak... Bangun. Jom pergi. Awas wanita di sini gula-gula. Saya mau berkongsi dengan rakan sekelas saya. Cik Monica ada di Cik sini. Monica, boleh saya pergi ke kelas? Mr. Yu selalu bayu sibar accent. Use mga manisan. Hindi ko quite very simi. Saya tahu ada coklat tersembunyi dalam poket awak. Saya akan ambil semuanya sekarang. Ya. Ia jatuh. Hebat. Sempurna. Sekarang ia wak bersih. Which boleh pergi ke kelas. Tetapi coklat saya, Cik Monica pasti akan ambilnya. Sagara karena kasi fellow teacher saya setuju. Oh, Ford. Memang ada yang hebat. Harus boleh buat kuku hibau berwarna. Ia akan nampak realistik. Dan Miss Monica pasti akan terlepas pandang. Mari cuba pada kuku saya. Sempurna. Berhenti. Periksa untuk makanan. Saya perlu menyemak semua poket anda dengan teliti. Oh, tiada apa-apa. Adakah anda menyembunyikan sesuatu di dalam mulut anda? Kari. Bersenggeris telinga anda dengan teliti. Ia nampaknya sebuah las. Yang anda boleh pergi sekarang. Tunggu. Apa yang terjadi dengan kuku anda, Lily? Tiada apa-apa. Pneumaticure? Baiklah, itu bagus. Saya baru-baru ini mendapat Saya akan sebuah... mengurus manicure saya sendiri. Ayo, Sanas, Lily. Agwar Samberdiwer. Oh, cantiknya kuku. Wow, saya berjaya menyeludup sebiji gula-gula getah. Grace, lihat manicure baru saya. Wah, itu cantik. Iya, tapi awak tekan lihat. Lihat, Tak boleh dimakan. Ini adalah Saya kuku boleh. yang boleh dimakan. Saya boleh Bodoh. memakannya. Apa? Upsa, Mungkin. Ya, betul. Terdapat paku getah dan Cik Monica tidak perasan. Saya dapat berjalan masuk ke dalam bilik Darjah dengan staf. Saya tak percaya dengan mata saya. Saya rasa bersalah. Grace, awak okey? Baik. Saya akan makan snack saya. Video yang sangat lucu. Saya perlu tunjukkan kepada Quentin. Ya ampun. Samik hater. Baiklah. Oh, apa? Bahkan itu sangat kelakar. Inilah dia. Cik Monica, mag you differ? Serious? Adakah saya Yeah, I don't menyayangi excited mereka? nobody in the sebenarnya to a chocolate though. And very trees is sabaru. Oh, yun na idea. Yun na perluan coklat sebagai telefon. Ini hanya perlu cetak pelekat dalam bentuk telefon dan bungkus coklat dengan pelekat. Macam tu je. Hebat. Jadi nasi yang sakit teka ada coklat di gagarnya. Nasi itu bentuk bagian teka. Jika saya tahu itu sekali, mari kita tengok helah saya. Mari kita sembunyikan telefon sebenar di sini, tetapi kita gunakan yang coklat. Hello. Ya, ibu. Tidak mangam. Sudah read peng, Cik Monica. Berdiri. Apa yang awak bawa itu? Saya sedang bercakap dengan ibu saya. Oh, baiklah. Anda boleh pergi. Percaya! Saya tak percaya. Periman bunyi seserang. Jamie, tinggal dia ada bertelefon. Isirate sing-sing si dia, Jamie. Keluarkan apa yang ada dalam poket awak. Saya tahu itu telepon sebenar di Ya, situ. saya ada 2 telefon. Dan mak-mak sedang menelpon saya pada kedua-duanya. Tidak guys, saya bersedia ni selain satu telefon sebab cuma na yung mga burger sa juga kelihatan sama. Tetapi yang ini sebenarnya tidak, ia bukan Gigi coklat. saya. Selamat tinggal. Boleh saya ambil Saya telefon saya? Terima kasih. Oh, saya terlupa untuk makan tengah hari. Jadi saya... Makan dari kelas. Gembira melihat anda di pejabat. Tidak, Cik Monica lagi. Bayang kita cakapan coklat. Bu tak boleh, Grace. Baiklah, masuk. Lily, Cak Yui pun tak boleh makan popcorn. Sudahlah. Quentin, awak sering keluar di bilik bel seorang makan pasti nari sudah saya perlu mencari sesuatu. Oh, betul. Satu idea terlintas. Saya akan sembunyikan semua makanan saya dalam teks. Pois akhirnya tuku teks matematik dari Strayer. Iris semua yang sebenarnya itu sains saya dengan server. Nah, Cik Monica pasti dia akan perasan. Jom periksa ini. Oh, betapa pandainya saya. Saya pasti akan masuk kelas. Oh, Lily, beri saya cermin mata itu. Saya tak nampak profesor. Saya pasti nampak lebih bijak dengan cermin mata. Ni saya akan pura-pura jadi ulat buku. Apa yang anda ambil? Buku teks matematik. Racing Witching sudah sehari ni. Betul-betul Quentin. Hindi kita pengen sepaca main kitchen kami first na marikan buku teks itu. Kamu boleh pergi ke kelas. Terima kasih, Cik Monica. Saya ingatkan awak perasan.
Hore, saya lulus. Sekarang saya boleh makan tengah hari dengan tenang. Saya tidak perlukan cermin mata lagi. Saya sangat lapar. Terlalu lapar. Mari mulakan dengan nugget. Baunya sungguh sedap. Wah, Quentin. Bagaimana kamu boleh seluduk McDonald's? Saya juga Idea mau. juga... Betapa lazatnya. Saya sangat Ya, gembira. Tuan Quentin. Bagaimana awak boleh buat... Seriously, Anna, Saya sorry. berjaya, Oh, kawan-kawan. Jimayus. Saya berjaya. Dan sekarang kita semua boleh makan makanan yang sedap. Harus selalu mendapatkan soda Fanta kegemaran saya di dalam loker saya. Saya suka. Tetapi dia tidak benarkan saya masuk ke bilik darjah dengannya. Oh, Lily, hihilo. Using stack bersih with ilmi setiap hari. His videos sound. Hadisit for represas. Oh, Grace, hello. Ay mo pala kimia dextrin dan saya segar minat. Tidak kalau bertahu apa yang berlaku apabila saya campurkan tiup ini dengan bahan lain. Jadi saya belum tahu lagi. Saya berharap adalah mungkin untuk menjalankan eksperimen di rumah. Oh, betul. Saya boleh tuangkan soda ke dalam tabung uji. Whenever you gotta get what to do. Beri sedikit yang terjadi khas. Kau boleh pergi sekarang. Oh, ini punya saya. Hebat. Sekarang saya perlu menuang semua kimia ini. Melepaskan tabung uji. Saya minta maaf. Betapa berantakan. Betapa menjijikkan. Tidak. Itu saja. Hanya tuang cuci saya. Yang tiap tahu siapa yang saya buat. Apa yang sedang berlaku? Cik Monica pun takkan sedar ini hanya soda biasa, kan? Saya akan tuangkan semuanya ke dalam tabung-tabung ini. Bagus. False Heart Cry Fiercer. Hebat. Oh, surilam saya serang Cik Monica. Hello, Grace. Orang yang bermiar dengan kimia juga. Hebat. Bagus. Tingnan di kas at beri saya berbisa dalam kelas. Tunggu, saya perlu tunjukkan sesuatu kepada kamu. Ikut saya. Sila duduk. Kamu akan terkejut, tapi saya juga suka kimia, walaupun saya seorang guru fizik. Mari kita cuba campurkan bahan kita. Saya tahu satu eksperimen yang selamat. Kita perlu ambil tiup ini, tuangkannya ke sini. Sekarang ambil yang ini, di sini, dan satu lagi. Kenapa ia tidak berfungsi? Oh, berikan saya satu lagi, tolong. Tidak, Cik Monica, jangan tolong. Oh, what's the armory summits yang service reaction ida? Bila may converted rare. Oh, sabay ito ay kaya bau di spurt soda. Bringing select reuse na, Grace. Sa iPhone sa Jurassic, si Mickey minusumunya ng tinakbalas akan berlaku pada saya. Itu tidak sihat. Oh, tertanya-tanya, apa yang dia buat di sana? Adakah dia makan makanan saya? Serius? Semuanya dari beg galas saya. Ini tidak adil. Oh, ya, balas dendam. Apa yang patut saya lakukan? Saya ada idea. Saya perlukan alat. Saya perlukan cat dan berus. Saya perlu cat diri saya sepenuhnya biru. Begitu sahaja. Sekarang saya mau ke sekolah ke kelas. Saya tidur di video sini kecuali guru. Jadi saya perlu menyamar dengan dinding. Mari tutup pintu. Apa itu? Siapa yang masuk? Tiada sesiapa. Pelik. Adakah itu hanya khayalan saya? Atau pembuli lagi? Saya akan teruskan. Makan sedikit makanan sedap. Bagus, dia tak nampak saya. Kalah. Jika saya bergerak sepanjang dinding, dia takkan perasan saya. Kami sama warna dengan dinding. Yeay, hampir sampai. Oh tidak, saya takkan lupa. Ia menjijikkan. Saya perlukan sedikit makanan. Baiklah, saya akan kembalikan semua makanan saya ke dalam beg galas. Sekarang mari keluar dari sini. Baiklah, dia tidak melihat. Hebat. Baiklah, mari kita pergi. Oh, saya pergi untuk menyegarkan diri. Hei, di mana semua makanan ringan? Mereka ada di sini. Siapa yang mencurinya? Hanya sedikit lagi sebelum keluar. Saya perlu pergi di belakang pokok. Jika tidak, ia akan kelihatan. Oh, tidak. Saya dalam masalah. Siapa itu? Oh, sayangku. Baiklah, saya akan cari awak. Siapa itu? Keluar sekarang. Saya akan cari awak sendiri atau ia akan menjadi lebih teruk. Dan apa bau itu? Sangat teruk. Kenapa ada lopak biru di bawah kaki saya? Oh!
itu, Kenny? Adakah kamu menyelinap ke pejabat dan mengambil makanan yang saya rampas ke pejabat pengetua? Action perlu berjaya di versi bertanya jahat di sekolah. Encik Fitcher, where adalah salinannya sekarang? Ordi kita ketua. Oh ya, tunggu. Saya perlu ambil beberapa bunga. Sempurna. Itu lebih baik. Sekarang kita boleh pergi kepada wanita itu. Siapa yang mengetuk? Oh, saya akan bawa kamu kepada pengetua sekarang. Encik Fitcher. Baiklah, apa yang anda buat di pejabat saya? Wah, itu bunga kegemaran saya. Terima kasih. Harumannya sedap. Masuklah. Saya beritahu macam boleh berfungsi. Saya tidak percaya dengan mata saya. Dia ada di sebelah saya. Encik Fitcher, saya tahu awak jatuh cinta dengan saya. Kenapa kita perlu membuang banyak masa? Mari kita bersama. Tak mungkin. Tunggu sebentar, Cik Brooke. Awak betul. Saya suka awak. Tetapi ada satu tetapi. Dan saya tahu awak tidak seperti orang lain. Mari kita hidupkan muzik. Adakah ia lebih baik sekarang? Saya masih sedikit tidak pasti. Mungkin kita patut cuba lain kali. Kita ada seluruh hidup di hadapan kita. Oh, Tidak. Kenapa berlengah? coklat? Oh, coklat. Oh, comelnya. Saya mahu. Mari kita menari bersama. Saya akan memimpin awak, Encik Fitcher. Selamatkan saya. Boleh tak jangan pergi terlalu laju? Saya akan rasa mual. Oh, ini tango. Ia adalah tarian yang sangat romantik, penuh semangat. Terutamanya untuk pasangan seperti kita. Apa? Anda bukan Encik Fitcher. Dia ada misai sebenar. Siapa anda? Akui sekarang. Maaf, saya Encik Fitcher. Tidak. Ini Kenny. Akui kepada pengetua dengan ibu bapa. Baiklah, saya. Jika dia tidak benar, kan saya masuk Masjid Frastul berang dengan penjadi ninja. Siapa aku berjalan seperti bayang-bayang dan dia tidak ikan perasan saya. Saya perlukan tali. Kami menuju ke pejabat. Saya tidak nampak sesiapa. Mari kita pergi. Aduh, jangan keluar dari wata. Ini dia Cik Brooke. Dan di sana ada gula-gula. Gula-gula saya. Betapa sedapnya. Tetapi itu tidak adil. Itu milik saya. Saya perlukan... Sir Baris, hebat. Sekarang kita ambil tali dan lemparkan. Begitu saja. Saya merangkak di bawah siling. Dia pasti tidak akan nampak saya di sana. Mencuri gula-gula akan lebih mudah daripada mencuri lollipop dari bayi. Tetapi Cik Brooke perlu dialihkan perhatian. Apa itu? Sesuatu jatuh ke lantai. Adakah itu kapur? Tapi bagaimana? Saya akan cari puncanya. Oh, tidak berfungsi. Oh, ayo. Tidak. Tidak tali itu. Ya, koyak. Oh, tidak. Bukan sekarang. Ya, sudah koyak. Ini kegagalan. Kena dengar bunyi. Sawalai dar. Oh, ya. Awak cuma mencuri gula-gula saya. Jangan berurusan dengan awak sekarang. Jangan fikir saya tak tahu bagaimana untuk mempertahankan diri. Baiklah, saya boleh melakukannya. Saya ada segitiga. Itu mudah. Saya boleh uruskan. Baiklah, saya akan ambil penunjuk awak. Apa yang saya perlukan hanyalah tali dan pembaris. Ia berjaya. Saya ada penunjuk sekarang. Apa kata awak? Ya. Bukan di pejabat saya. Saya tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan barang-barang itu lagi. Ya, tiada apa yang terlintas di fikiran. Oh, betul. Mari kita tukar papan tanda kepada parti. Semua pelajar akan berada di sini dalam masa 1 minit. Ya, hei, kawan-kawan, ada parti di sini. Jom lepa. Ya, rancangan yang sempurna. Siapa bunyi itu? Apa yang kau buat di sini? Semua ke pejabat pengetua. Saya akan panggil semua ibu bapa. Apa yang kau buat di sini? Ini kelas, bukan kelab. Tidak mungkin. Baiklah, saya akan melepasi kerana dia tidak akan perasan saya. Terlalu ramai orang di sini. Akhirnya,
Barang-barang saya semuanya milik saya semula. Sekarang mari keluar dari sini sebelum dia jumpa saya. Hooray! Ia berjaya. Oh, sekarang saya boleh makan barang-barang saya. Sedap akhirnya. Betapa ngerinya. Mereka tak dapat dengar saya. Musik terlalu kuat. Dan makanan saya, di mana mereka? Mereka sudah tiada. Tidak. Dia perasan.